Seorang usahawan mendakwa kerugian selepas penjenayah memecah masuk rumahnya dan melarikan sebuah peti besi. Siapa yang baru masuk dekat GC ni, kita baru-baru ni telah ditimpa musibah tau. Okey, saya tak tahulah korang tahu ke tak, masuk TV3 kita punya cash reserve kita baru kena rompak. Okey, bernilai almost RM7 juta. Kita dah kumpul daripada 2018. Right? Dan ketika kejadian tu berlaku, saya dekat Kelantan, Kota Baru. Dan waktu saya tahu perkara ni berlaku, saya tengah buat benda ni. Okey, masa tu saya tengah prepare untuk seminar besok. Puan tengah siapkan benda ni lah. Dan kita masa tu baru transfer duit untuk bagi keperluan asas dekat orang kampung. Tapi ini kira sikit lah. Kita bagi orang kampung lebih kurang 100 set. Korang fikirlah sendiri nak ambil macam mana bawa balik. Jadi setiap orang ada cara dia masing-masing. Bila kita bagi keperluan asas, bagi minyak semua, dia lebih menjimatkan daripada kita bagi nasi yang dah siap. Itu lebih mahal kos dia kan. Bagi macam ni korang boleh guna banyak kali. Ni mungkin boleh sebulan 2 bulan boleh makan. Dan pada tahun ni kita bagi lebih banyak daripada tahun lepas. Walaupun lah kita terima musibah,